Laksamana Tan Sri Abdul Rahman dilahirkan pada 2 Disember 1964 di Johor Bahru, Johor. Beliau mula menyertai tentera laut di Raja Malaysia pada 2 Julai 1982 dan telah ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda TLDM Cawangan Eksekutif pada 13 Jun 1984. Pencapaian akademik tertinggi beliau adalah Master of Arts, Strategic Studies, dari Deakin University, Australia. Laksamana Tan Sri Abdul Rahman telah dilantik sebagai Panglima Tentera Laut ke-18 pada 27 Januari 2023. Kerjaya beliau sebagai seorang submariner bermula pada tahun 1993 apabila beliau memperolehi rencana kepakaran kapal selam setelah menamatkan latihan kapal selam di Mas Platypus, Australia. Beliau seterusnya menjalani latihan pengenalan kapal selam di Sweden pada tahun 1995 dan di Perancis pada tahun 1999 serta berjaya menamatkan kursus asas kapal selam Agosta Class pada tahun 2006 di Perancis. Laksamana Tan Sri Abdul Rahman telah memegang beberapa jawatan penting di dalam TLDM dan misi PBB, antaranya sebagai Komander Angkatan Kapal Selam TLDM, Timbalan Ketua Misi bagi Tem Pemantau Antarabangsa Mindanao, Filipina, Panglima Wilayah Laut 2, Panglima Armada Timur dan Timbalan Panglima Tentera Laut. Laksamana Tan Sri Abdul Rahman telah mendirikan rumah tangga bersama Puan Sri Dr. Norinah binti Mustafa dan dikurniakan 4 orang anak lelaki. Beliau aktif dalam sukan tenis dan golf. Detik-detik kegemilangan serta sumbangan besar beliau dalam TLDM termasuk perasmian dan pentauliahan pangkalan TLDM Johor Bahru pada 27 September 2023. Sepanjang 21 bulan beliau sebagai Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman telah terlibat dalam pelbagai acara serta menjalin hubungan erat dengan tentera laut asing melalui penyertaan dalam dialog maritim utama. Usaha ini memperkukuhkan kerjasama strategik, meningkatkan kebolehoperasian bersama, dan memudahkan perkongsian ilmu antara TLDM dan rakan sejawatnya di peringkat global. Kepimpinan beliau dalam acara antarabangsa 523 telah memberikan platform untuk mempamerkan keupayaan TLDM serta memperkukuhkan kerjasama dengan tentera laut dan rakan sekutu. Hubungan erat ini mencerminkan kepentingan strategik TLDM dalam memastikan angkatan laut yang lebih berdaya saing, bersambung dan berdaya tahan, selain mengukuhkan diplomasi maritim dan keselamatan serantau Malaysia. Perolehan kapal misi Littoral Batch 2, LMSB-2, pada awalnya bukan sebahagian daripada rancangan asal TLDM. Namun, inisiatif ini menjadi keperluan mendesak bagi menampung keperluan operasi akibat kelewatan dalam program Kapal Tempur Littoral, LCS, dan penuaian aset sedia ada. Menyedari kepentingan penyelesaian segera, beliau telah mengambil pelbagai langkah signifikan dan akhirnya menggunakan peluang semasa 5/2023 untuk membangkitkan perkara ini secara langsung kepada Perdana Menteri, YAB Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dalam perbincangan tersebut, beliau menekankan status operasi TLDM yang semakin merosot dan kepentingan pemerolehan LMSB-2 bagi memastikan keselamatan maritim dan keberkesanan operasi. Beliau merasmikan majlis penamaan dan pentauliahan semula 2 kapal peronda TLDM, KD Sri Sabah dan KD Sri Sarawak, di pangkalan TLDM Kuantan pada 19 Januari 2024. Beliau memainkan peranan utama dalam melaksanakan pemerolehan secara berfasa bagi 13 unit Fast Interceptor Craft, FIC, G2000 MK kedua. Kapal sepanjang 18 meter ini dilengkapi dengan Escribano Remote Control Weapon Station, RCWS, yang membolehkan tembakan automatik menggunakan meriam berat Canik M2 Quick Cheney Barrel, QCB, 12.7 mm. Fasa pertama melibatkan 4 buah kapal FIC G2000 MK kedua yang dibina sepenuhnya di Sitiawan, Perak. Kapal-kapal ini berjaya disiapkan dalam tempoh 16 bulan dan telah diserahkan secara rasmi oleh Gading Marine Industry SDN BHD di pangkalan TLDM Kota Kinabalu pada 2 Februari 2024. Pencapaian ini menandakan satu lonjakan besar dalam usaha pemodenan keupayaan operasi TLDM. Perasmian Rentas Halangan Arba 1989, Rentas Halangan Baharu,
Arba 1989 Obstetric Course telah dirasmikan sebagai penghormatan kepada beliau. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.